Okay, Assalamualaikum semua. Good morning, selamat pagi. Video hari ni kita orang nak pergi mana? Kita orang nak pergi mandi air terjun dekat Tengkek. Hari ni 6 Syawal. Kita orang nak pergi piknik ramai-ramai dengan anak buah aku, dengan adik-adik aku lain lah. Kita orang nak pergi piknik dekat Tengkek. Tengkek daripada sini dalam setengah jam lah. Bawa budak-budak ni mandi air terjun. Jom ikut kita orang mandi air terjun. Abang dah siap packing, dah ready. Syuk naik mana? Syuk naik situ. Satu lagi kereta, kereta payung. Jom kita pergi. Dah jauh, setengah jam je. Sekarang pukul 9.30. Adik, nak pergi mana tu? Air terjun. Nak pergi air terjun. Jomlah kita pergi air terjun. Perjalanan setengah jam dari rumah. Jom. Jadi kita orang singgah isi minyak kejap. Isi minyak ni, minyak tak ada. Minyak cuma satu bar je. Kita isi minyak sekejap dekat DHT Batu Kikik. Minyak berebudi. Sekarang ni perjalanan nak pergi ke Jeram Tengkek. Jalan ke sini memang apa orang kata, dikelilingi dengan hutan kiri kanan. Okey, kita dah sampai Kampung Tengkek. Ni dia punya pintu gerbang dia. Dah sampai. Tak jauh dah dari sini nak pergi Jeram Tengkek. Tengok kawasan bukit semua cantik kan. Lajunya kereta. Okey, ni kita dah masuk simpang ke Jeram Tengkek. Sebelah kiri ni ialah rumah orang asli. Rumah orang asli tapi dia orang dah rumah batu lah. Sebelum ni banyak rumah kayu lagi lah. Ni kita dah nak sampai dekat Jeram Tengkek. Dekat Jeram Tengkek ni ramai orang asli. Ramai orang asli. Di kanan ni rumah orang asli dah ni. Okey, dah sampai dekat Jeram Tengkek. Ni lah dia Jeram Tengkek. Sungai dia dekat atas sana ada air terjun. Kita cari spot mandi Jeram Tengkek. Ni tu dekat bawah tu ada orang mandi. Musim panas, sekarang ni Negeri Sembilan musim panas. Jadi kita orang cari tempat healing-healing sekejap. Tu dia. Itu dia tempat mandi. Sampai dah dekat Jeram Tengkek. Tak jauh pun daripada rumah aku, dalam setengah jam. Sekarang ni dekat Semenanjung, panas, musim panas. Memang panas lah tengah hari. Sepanjang aku balik ni 9 ni belum ada hujan lagi. Memang cuaca panas lah. Tu yang kita orang nak healing-healing ni, cari air terjun, mandi, bawa budak-budak mandi air terjun. Dekat sini kemudahan semua ada. Ada parking, ada surau, ada tandas. Kalau dulu ada orang berjual lah, tapi hari ni mungkin dia tak buka lagi lah ada kedai. Jadi ada tempat parking semua. Surau pun ada, tandas pun ada. Jadi tak perlu risau lah. Kakak nak pergi mana? Tapi jangan pergi ke kuman. Ada kuman, kena hati-hati lah. Sila pusatkan kawasan sungai dengan segera apabila serak, marah bunyi atau apabila panas air supaya dekat fik. Awas leptospirosis. Kena hati-hati lah. Sebab takut ada penyakit kencing, tikus ni. Inilah rombongan Makcik Kiah daripada Bahau nak pergi mandi dekat Jeram Toy. Jeram Toy lah, Jeram Tengkek. Kita orang sekarang naik atas jap, cari pot untuk mandi. Inilah dia dengan budak-budaknya. Salah kali. Tolonglah bawa, Abi bawa adik. Kita bawa tikar. Sama-sama lah. Kena jalan kaki sikit untuk naik ke atas. KEB 7015. Jadi sebelum masuk korang kena lapor diri. 7015. Tulis nama, nombor plate kereta.
kena lapor diri lah untuk rekod dia orang. Jadi kena menapak sikit. Nak masuk ni kena menapak sikit lah. Kena jalan kaki sikit. Exercise. Korang boleh dengar kan bunyi air terjun, bunyi burung-burung kat sini, bunyi unggas-unggas. Hai. Sempat adik tu interframe kat video. Untuk pengetahuan korang, hutan simpan ni ialah hutan simpan kekal Serting. Kat sini banyak pokok besar-besar. Fine. Hutan simpan kekal Serting. Jom. Yang dari yang dah sampai awal lah. Dah ada jambatan rumah kau. Jambatan. Tu tempat mandi. Dengar bunyi air dia. Bunyi air deruan air. Sampai dekat port kita orang nak mandi kat sini. Bentang tikar. Lepas tu kita orang nak makan dulu. Semua sudah kelaparan. Makan dulu. Kanus. Bukan awak dah. Tak, kita makanya dia asyik jangan tidak. Kalau tak bisa. Yang bijak pasir agak satu. Ada apa kat sini? Budak-budak tu mengalah. Alah, pakai kasut lah bijak-bijak. Saya bukan budak ya. Kacau sekejap. Kacau, tak masuk kacau. Sama air dah bencus. Sekarang ni dari sini untuk makan dulu. Berapa weh baru sarapan ni kat rumah. Menu kita orang ni apa? Menu hari ni nasi lemak. Prepared by Mak Yung. Tu dia orang yang buat nasi lemak hari ni. Makan dulu. Lepas kita makan baru mandi. Lapar tu. Dah pukul 10 belum makan ni. Jom kita makan dulu. Buat laju tadi. Sambal nasi lemak, kacang. Ini untuk budak-budak. Nasi lemak, roti, air. Semua ada bawah. Ni apa ni? Pinggan makan bagi porsi je. Kita makan dulu. Ni apa? Okay, ni sekarang ni macam kantin tengah nak prepare makanan untuk budak-budak. Ya, saya. Dah makan dulu. Air letak bawah tu, jangan tumpah. Mana sendok ni dek? Sedun dek. Ada Sotong. tambah sotong, timun. Jom kita makan. Oh, sosis. Makan dulu sebelum mandi. Dah habis. Kejap-kejap, sabar. Baik. Bagi si perut dulu. Baik. Dulu kan baru kita mandi. Memang kenapa awak duduk kat panas? Sekarang masa untuk mandi. Sejuk tak mandi? Sejuk. Masing-masing takut nak mandi sejuk. Boleh biru. Ya. Boleh biru. Air dia jernih. Lepas tu sejuk dulu air dia. Marah sejuk tak air dia? Tak sejuk? Ya lah tu tak sejuk. Baru nak turun tu baru sejuk. Tak sejuk lah? Tengok ni. Buat apa? Kemas. Kakak buat apa? Ha? Kakak buat apa tu? Kakak punya buat apa? Cari batu? Bang ada pijak dia punya. Ada bang. Bang jangan pijak dia nak turun dah. Dia buat apa? Cari apa tu? Ada batu lah. Oh, satu. Ya, ada batu bi. Cari batu. Dadah. Banyak ke batu di simpan? Mana? Tengok. Cari siput lah. Ada siput tak? Tak ada siput. Banyak. Ni sejuk kesejukan. Mandi sekejap je dah naik. Adik. Awak. Awak sejuk ke? Sejuk. Tengoklah. Relax lah.
Mana boleh masuk air? Rosak lah ni. Air dia sejuk tu. Air dekat sini memang sejuk gila. Walaupun air panas tapi air dekat sini memang sejuk. Tu tak berani nak merendam kepala ni. Habis dah balik. Kenapa? Saya ada banyak batu. Batu? Mana batu? Oh ya. Yang ini 100. Jadi kalau nak datang, nak healing dengan family kan, nak mandi-mandi boleh lah. Daripada rumah kita orang tak jauh kan. Setengah jam je. Tak sampai lah 20 minit kot lebih kurang. Jeram Tengkek. Tapi Jeram Tengkek ni kena masuk dalam sikit. Masuk kawasan kampung. Dia dekat kawasan kampung. Best lah tempat ni masih terjaga lagi. Air dia masih bersih. Tengoklah air dia. Batu kecil ni harga dia asal. Kakak buat apa? Kakak main apa? Cari batu? Abang pun rasain alam sekali. Ni budak yang tak pada sejuk ni seorang ni. Tangan dapat batu ni mana? Santai ada duyung, ada ikan dugong terdampar. Ikan dugong terdampar di Jeram Tengkek. Cuaca panas ni memang sedap lah berendam. Kita cari apa? Batu. Batu, ada siput tak? Ada batu cantik. Mana batu cantik? Oh, Biar lagi ada batu. batu cantik. Ini batu emas. Mana batu emas? Ni. Oh. Boleh jual lah tu batu emas tu. Betul. Ni pun RM100. RM100? Ni pun kena RM100. Sesi berbaris untuk makan. Tak air lah. Untuk makan. Lepas mandi semua lapar. Jadi kita ada Ashu yang siapkan makan. Aiman, mana pistol tadi? Lagi pengau. Next. Anggur lah. Adik. Suap makan. Ambil air sini. Nasi lemak. Dah sejuk ni memang lapar. Banyak liter. Baris. Baiman. Iman dulu. Mana dulu kau? Nak, susu dengan mayu. Long, Sikit. Okay, sekarang pukul 12.30. Kita orang dah habis mandi. Dah siap tukar baju semua. Dapatlah mandi dalam 2 jam macam tu lah. Bawa budak-budak mandi. Seronok jugalah pada panas ni. Dah lepas tu makan nasi lemak pula. Ni kita orang on the way balik pergi kereta. Okay, settle untuk video hari ni. Kita orang pergi Jeram Tengkek. Ramai-ramai budak-budak pun puas hati. Seronok mandi. Okay, untuk next video kita tengoklah kita nak pergi mana. Terima kasih dah tengok. Jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi untuk next video. Bye-bye. Assalamualaikum.